Ya. Oh. Dah anak dah balik sekolah belum ah? Layan dulu ah. Bang, macam mana nak exit game? Saya dah beli ANS 13. Yang ni ke awak beli? Yang ni kan, yang skrin besar ni kan, ANS 13. Nak exit game tak tahu? Nak exit dia, contoh sekarang ni saya tengah main. Okey, ini dia punya game, interface game. Nak exit, kena tekan yang ni, select dengan start button ni. Korang tekan serentak. Okey, dia akan keluar sekali macam ni. Press again to quit. Okey, tekan lagi. So, dia akan keluar dekat menu. Tekan serentak, select dengan start ni. Nampak? Dia akan keluar dekat menu balik. So, boleh pilih game yang lain. Pilih balik kat sini. Senang je. Tekan dekat sini tadi. Tekan select dan start ni. Tekan serentak, dia akan keluar dekat interface. Bila keluar dekat interface, boleh pilih game apa yang kita nak main. Ada banyak dalam ni. Okey, ini emulator dia. Yang paling banyak kat sini PlayStation ya 356. Ini antara game grafik okey yang sedap main. Okey, dan emulator lain pun ada banyak lagi. Banyak. So total dia dalam ni ada 16,000 lebih. Lagi satu cara nak offkan device ni. Ramai juga yang tanya. Boleh juga tekan lama-lama dekat power button ni. Tekan je sampai dia padam. Cara yang paling senang, korang tekan dekat start ni. Dekat sini, korang pergi dekat quit. Quit, tekan A. Restart, suspend dengan shutdown ni, korang ambil shutdown. Kalau ambil fast shutdown ni, dia tak save data lah yang korang main game semua tu kan. Korang tekan shutdown. Alright. Yes, tekan yes. And then confirm. Aku selalu gunalah. Berbanding tekan kat sini. Tekan kat sini kadang-kadang dia lambat gila. Tapi dia boleh off. Okey, dua cara tu. So kalau korang nak beli, yang ni korang boleh tekan dekat back kuning kat bawah ni. Best gila main dia guys. Yang ni dia ada ergonomik. So bila korang pegang tu, tangan korang ada grip kat sini. Dan bateri dia padu 3500 mAh. Boleh tahan dalam 8 jam macam tu. Model ANS 13. Best gila guys.